استغفر الله جل وعلا واتوب اليه. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, barisan pegawai dan ahli kuasa, para ustaz, tuan-tuan guru, tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya juga pada malam ini Allah memilih kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan Allah Taala berikan kelapangan masa kepada kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Marilah sama-sama kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sepanjang keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala berikan ganjaran kebaikan dan dikira sebagai wa amalan mutaqabbalah, sebagai amal yang terima di sisi Allah Taala. Tuan-tuan sekalian, sedar tak sedar kita dah masuk bulan Rejab dan tergamit hati kita dan tercuit suasana nak datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Cuma bagaimana persiapan dan persediaan kita? Kita tahu bahawa Ramadan Al-Mubarak ini merupakan satu bulan transformasi daripada kita kehidupan biasa kepada kehidupan yang luar biasa. Kita menikmati suasana ketika dalam bulan Ramadan berbeza dalam keadaan bulan-bulan lain. Walaupun kita berada di bulan Rejab, tapi sesungguhnya di mana sekalipun kita berada, bahawa sesungguhnya kena ingat, hidup kita ini innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini saya mengajak untuk melihat dalam mengurus kehidupan kita, sesungguhnya tak kira di mana kita berada, bahawa sesungguhnya kita perlu menjadikan diri kita hamba yang sentiasa tunduk dan patuh, melaksanakan segala perintah Allah SWT, mengamalkan segala ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dengan hati yang ikhlas dan merasakan bahawa sungguh itu tanggungjawab dan satu amanah yang perlu kita tunaikan, menunjukkan tanda ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, kita tengok banyak hal kehidupan kita ditarik, direntak dengan nilai-nilai kesibukan yang mungkin benda tu tak dapat kita nak elak, ataupun mungkin sengaja kita melakukan sesuatu yang tak boleh memberikan perkara yang baik untuk membentuk jiwa hati kita untuk dekat dengan Allah Taala. Lepas tu kadang-kadang tuan, kenapa kita kadang-kadang tertangguh, tidak mengamalkan secara bersungguh-sungguh, sedangkan umur kita semakin hari semakin meningkat. Yang kita tahu bahawa satu masa dan ketika nanti kita akan balik menemui Allah Ta'ala, apakah kesempatan bekalan yang kita nak bawa. Sebab itu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ada ketika tuan-tuan Allah SWT tak menjemput kita, Allah tak panggil kita, dan Allah Subhanahu wa taala tak pilih kita berada dalam majlis di mana Allah SWT mengangkat darjat kemuliaan, Allah mengampunkan dosa, dan Allah memberikan kelebihan dan keistimewaan kepada hamba-hambanya. Sebab tu kalau tengok tuan bagaimana pandangan Sulaiman Al-Farisi. Sulaiman Al-Farisi menjelaskan bahawa sesungguhnya manusia ini apabila Allah SWT nak menjatuhkan, ataupun Allah Ta'ala tidak memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hambanya, di antara perkara yang berlaku pada diri mereka ialah Allah Ta'ala akan cabutkan pada dirinya sifat malu. Benarlah kata baginda Nabi SAW, Iza lam tasahi fasna ma'syita. Apabila kamu tak malu, kamu buat apa kamu suka. Ini penyakit tuan. Bila Allah Ta'ala rentap sifat malu, maka tercabutlah pada dirinya sifat amanah dan belas kasih kepada manusia, apatah lagi kepada makhluk lain. Dan apabila hilangnya sifat amanah dan terhakis sifat kasih sayang, maka hingga orang itu tuan, dia akan menjadikan ataupun akan menyebabkan berlakunya perbuatan sifat perkara khianat dalam hidupnya,
dan serta dia boleh menjadi orang yang menzalimi orang lain. Jadi kalau kita renung dalam kehidupan kita tuan sebagai seorang insan, kadang-kadang kita tahu bahawa sesungguhnya nak buat baik ni banyak benda-benda yang boleh mendatangkan kebaikan. Tapi kenapa hati kita kadang-kadang payah nak menjadikan kebaikan itu satu benda yang menjadi rutin dalam kehidupan kita. Kita memilih sesuatu yang rasa yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat, dan akhir tuan kita banyak memilih tak buat daripada buat. Sedangkan Allah SWT menjelaskan bila Allah sebut tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Antara sifat kepribadian yang ada pada orang mukmin ialah antara sifat diri dia. Di waktu orang lain diulik mimpi tidur lena, ketika orang lain sedang tidur, dia bangun merenggangkan belakangnya daripada tempat tidurnya. Dan apa dia buat? Yad'una rabbahum, mereka merayu, berdoa, bermunajat kepada Tuhannya. Dengan keadaan apa? Khaufan wa tama'an. Dengan keadaan rasa takut, bimbang amal ibadahnya, bimbang hidupnya, bimbang segala yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kebimbangan apalagi tuan-tuan saat nanti dia kembali menghadap Allah SWT di akhirat. Dan ketika itu bayangkan bagaimana kehidupan di waktu dia kembali menghadap Allah Ta'ala, dan apakah dia menerima segala kesengsaraan sebagaimana yang telah dijanjikan bagi mereka yang meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Dan kenapa tuan-tuan mereka mengadu merayu dengan penuh harapan dan dengan perasaan tamak. Tamak ni, tamak ni apa tuan-tuan? Orang yang tamak ni dia tak pernah cukup. Dan kalau setiap detik dan masa dia nak lebih pada itu. Dan begitulah keadaan jiwa dan hati orang mukmin di waktu malam bangun dan dia mengadu merayu berdoa dan mereka membelanjakan apa yang ma razaqnahum yunfikun, dan mereka membelanjakan apa yang Allah kurniakan kepada yang dikurniakan kepadanya. Ini di antara sifat tuan. Ada 3 sifat dalam ayat tadi di mana Allah SWT menjelaskan antara kepribadian, kemuliaan, darjat, dan Allah nak mengangkat darjat seorang insan. Yang pertama, mereka Allah pilih dapat bangun di waktu orang lain tidur lena. Bangun apa tuan? Untuk mengabdikan diri kepada Allah, melakukan qiyamul lail. Tapi kadang-kadang kita tuan, kita baca tentang kelebihan bangun malam, kelebihan mendirikan solat, susunan jadual kita di waktu orang lain diulik mimpi tidur lena. Tapi kenapa kadang-kadang tuan-tuan kita ni bila sedar pukul 3.30 awal lagi, pukul 4.30 tak nak bangun lagi. Dan kita layan mata, kita layan kemalasan kita nak merenggangkan belakang kita dari tempat tidur kita, daripada tilam kita, dan akhir tuan sedar-sedar dah pukul 6 suku dah terlepas. Di mana majlis Allah Ta'ala memilih hamba-hambanya yang bangun tengah malam, ainun bakat min sihtillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mereka mengalir air mata mengadu dengan Allah Ta'ala tentang kesilapan, kesalahan, dosa-dosa mereka. Mohon keampunan supaya Allah Ta'ala selamatkan kehidupan mereka dunia dan akhirat. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan tengok ada juga orang yang Allah Ta'ala kurniakan duit banyak. Alhamdulillah, kehidupannya kaya, mewah. Kalau nak sebut ke mana nak pergi, habis negara dia pergi. Tetapi Allah tak panggil dia datang ke tempat di mana Allah memberikan kelebihan, kemuliaan dengan menunaikan umrah ataupun menunaikan fardu haji. Dia tak terpilih menjadi tetamu Allah Ta'ala. Begitu juga tuan dalam majlis-majlis ilmu. Kadang-kadang tahu kelebihan dan kemuliaan majlis ilmu bukan sekadar Allah menaikkan, berikan kepahaman, menaikkan darjat kemuliaan kita, tetapi kita memperoleh doa para malaikat. Tetapi walaupun rumah kita dengar iklan, kita membaca bahawa ini seorang penceramah dari Perak nama Ustaz Kazim Elias yang akan datang, tapi hati kita tak ada pasal nak datang. Kita tak terjemput, tak terpanggil. Bermakna tuan-tuan, kalau kita ambil analogi mudah, kalau kita ada kawan, seorang kawan yang baik daripada muda, daripada kecil sampai belajar di kolej universiti, kemudian bekerja sama di tempat, memang kita kenal dia, dia kenal kita, hati budi tahu dia seorang kawan baik kita. Tapi satu hari tuan-tuan kita dengar pada orang lain, hang tak pergi ke majlis kahwin anak si Pulan ni? Oi, meriah bagus tu, lain dari lain. Tuan-tuan kita pun terfikir, kenapa aku ni tak terpanggil? Padahal dia kawan baik kita. Dia memang teman setia kita. Tapi kenapa kita terlepas pandang, tak dipanggil dalam majlis dia? Takkanlah dia tuan-tuan nak buat satu majlis khas kerana nak meraih kita, nak buat semula sebagaimana dia buat.
mana tak mungkin akan berlaku. Dan begitulah bandingan kita dengan Allah Ta'ala. Tentu ada asbab. Kenapa Allah SWT tak memandang kita, tak memberikan kerahmatan, mengangkat darjat kemuliaan kita, dan kita duduk dalam keadaan macam dululah, tak berubah-ubah dari muda sampai tua. Itulah diri kita, dan ada rasa nak buat, kita buat, tak nak kita tinggalkan. Sebab itulah saya malam ini tuan mengajak tuan melihat bagaimana perkara-perkara yang perlu kita amati, terutama dalam mengisi nilai kehidupan kita untuk menjadi hamba yang semakin hari tuan semakin dekat dengan suasana ketika saat nanti kita akan kembali menghadap Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Yang kita sedar dan kita tahu ialah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup dia akan menemui kematian. Cuma bila, bagaimana keadaan kita akan menghadapi kematian, kita tak tahu. Cuma kalau kita sedar yang kita nak mati, marilah sama-sama tuan kita perbetulkan kembali. Kita perbaiki kehidupan kita. Yang pertama, kita perbaiki bagaimana ikatan keyakinan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana kita perlu mengikhlaskan hati dalam melaksanakan amal mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dengan cara dikatakan mutaba'atin Nabi Muhammad SAW. Dan perkara yang kedua tuan, mari kita cek di kita hari ini tuan, kita cuba tingkatkan kepahaman kita, ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan perkara-perkara agama. Man yuridu billahi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah nak angkatkan darjat kemuliaan, nak berikan kepahaman yang banyak, pertamanya Allah berikan dia kepahaman tentang agama, reti tentang batas-batas, hak-hak dan tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Dan serta kita mendampingilah tuan orang-orang yang mengajar, membimbing, mendidik para ulama, termasuk orang yang memiliki akhlak kepribadian yang baik, dan insya-Allah tuan terbimbing jiwa dan hati kita ke arah menuju kepada kebaikan. Dan perkara yang ketiga tuan, mari kita cuba perbaiki diri kita mengikut amalan apa yang diajar, agar kita sentiasa membangkitkan semangat, motivasi, keunggulan diri kita untuk melakukan segala bentuk amalan demi untuk mencari redha Allah Ta'ala. Dan seboleh mungkin tuan-tuan, kita cuba menghalang, membatasi hidup kita dengan daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ataupun perkara yang sia-sia yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat kebaikan, terutama kehidupan akhirat. Ma taraku fi ma la yuhni. Mana kita cuba tinggalkan segala perkara-perkara yang tak penting kehidupan kita. Jadi kalau kita dapat halusi kehidupan kita bagaimana untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang sentiasa berada landasan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada' shalihin. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini saya nak bawa tuan-tuan melihat, kalau mungkin ada masa tuan-tuan cuba masuk di portal Jabatan Mufti Pahang, ya. Dan dalam portal Jabatan Mufti Pahang dia ada menjelaskan antara bentuk-bentuk amalan ajaran sesat yang disenaraikan. Cuma satu lagi ialah fenomena baru, bagaimana gerakan dipanggil gerakan motivasi moden, ataupun namanya New Age Movement, atau ringkasan 6. Dan ini merupakan satu gabungan unsur-unsur yang mengambil elemen batiniah, falsafah, sains, dan termasuk ajaran daripada Syiah, dan dalam bentuk spiritual. Dan tujuannya tuan, dia nampak seolah macam program pembangunan motivasi, tapi dalamnya ialah untuk mencari kedamaian dan memberikan kekuatan, tenaga semula jadi kepada hidup manusia, dan termasuklah untuk mencari ketenangan, kebahagiaan untuk kehidupan masa depan. Jadi kalau tengok tuan, dalam ciri-ciri pengamalan ataupun kepahaman dalam 6 ini ataupun New Age Movement ini, dia merupakan meletakkan satu nilai, mengatakan semua agama ni ialah membawa satu kebenaran yang satu. Mana manusia ni daripada satu roh, dan kita ni bayang-bayang pada roh Allah Ta'ala. Itu yang dibawa. Dan seolah-olah pemikiran yang dikatakan nampak nilai positif tuan, dia cuba nak membawa bahawa agama ini ialah semuanya sama, membawa kebenaran. Sedangkan kita tahu dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Cuma dalam gerakan motivasi moden ini, dia cuba menggabungkan. Dia mula masuk unsur-unsur Islamik dengan membawa ajaran
menyusup elemen-elemen atau membungkus nilai-nilai kerohanian dengan bentuk zikir, aura-aura warna, cekra-cekra dan angka-angka, dan termasuklah zikir-zikir nafas. Dipanggil zikir anfasiyah dan transformasi nafsi. Jadi kalau kita tengok mungkin nampak benda ni tak ada salah pun. Dan hari ini tuan kita tengok orang bila hati mereka semakin tak tenang, jiwa semakin tak damai, dan mereka mencari jalan apa cara untuk menjadikan hidup ini supaya lebih tenang, lebih damai. Dan dia tak kisah tuan. Kalau tengok ada satu kumpulan, orang beritahu ini kumpulan ni bagus, dia datangkan satu nilai baru, kita melihat aura diri kita, warna-warna diri kita, dan kita ambil aura alam untuk masuk di kita, kita masuk, kita dapat tenang. Punya nampak nilai untuk tenang dengan menggunakan. Tapi bila ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syarak, unsur-unsur yang bercanggah dengan akidah Islam, dan tanpa sedar tuan, perbuatan ini akan masuk nilai-nilai, dan akhirnya dalam bentuk pemikiran datangnya budaya pemikiran manusia merosakkan agama. Saya ambil contoh tuan, paling mudah. Kalau kita ambil gambaran, ketika Allah Ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad SAW, di awal pengutusan Nabi, golongan yang Nabi hadapi ialah mereka yang melakukan perbuatan syirik, iaitu menyembah berhala. Tetapi kemudian tuan-tuan, daripada kelumpuan syirik ini bertukar bila mereka sebahagiannya beriman, dan bila Nabi SAW berpindah ke Madinah, Nabi menghadapi dua kelompok pula. Yang pertama, kumpulan kafir musyrikin, dan yang kedua, orang yang berpura-pura Islam tetapi hakikat sebenarnya dia tak Islam, golongan munafikin. Itu dulu. Kemudian dalam perkembangan pembangunan Islam semakin meluas, maka terdapat pemikiran-pemikiran, pahaman-pahaman yang dihadapi, termasuklah kumpulan Jabariyahnya, Mu'tazilahnya, Murji'ahnya, dan termasuk juga golongan Qadariyahnya, dan berapa pahaman izm pemikiran dalam akidah. Berbeza tuan-tuan di hari ini. Dan dulu pun hak tu pun kita payah nak faham macam mana puak Mu'tazilahnya, bagaimana puak Jabariyah yang mengasingkan tentang hak Allah Ta'ala dan peranan tanggungjawab dan hak manusia, dia menganggap itu berbeza, dan semua tuan adalah merupakan pahaman-pahaman yang nampak merosakkan akidah. Tetapi hari ini tuan-tuan, dalam bentuk penemuan ataupun bentuk ajaran yang baru pula, mana para ulama golongan cendekiawan Islam berhadapan dengan kumpulan memuja kebendaan. Hak dulu tu, hak pahaman-pahaman ni ada lagi, tapi dah berbungkus dengan bungkusan yang lain, dan akhir tuan, mereka membawa pemikiran logik dan kebebasan tanpa batasan, dan sehingga masuk kumpulan-kumpulan ajaran sesat yang membawa ideologi moden, puak-puak anti hadis, puak-puak batiniah, liberal, sekular, dan juga pluralisme agama. Dan bila tengok tuan, kita makin celaru hak mana satu betul ni. Sebab itulah kita perlu kembali melihat, dan bermula dengan pemikiran-pemikiran yang dikatakan pemikiran moden, termasuklah ada satu puak tuan, fobia oleh Islam. Dia tengok agama Islam satu benda yang memang dibenci, dan dia merasakan Islam ini satu benda yang menyusahkan, dan akhirnya mereka cuba menanamkan perkara-perkara mempamerkan nilai kebencian beragama. Dan daripada pemikiran moden tuan-tuan, inilah lahirnya golongan-golongan yang nampak macam Islam, tapi hakikat sebenarnya mereka lahir dalam keadaan bila sebut soal hukum, fatwa, dan akhirnya mereka menolak fatwa. Hukum Islam ni kalau ikut sangat mampu lah kita ni. Dia mula melonggarkan, menormalisasikan perkara-perkara munkar dan maksiat dalam kehidupan. Dan mereka menuntut kebebasan. Kadang-kadang dalam kumpulan yang kecelaruan jantina, kecelaruan pemikiran pun mereka menuntut hak-hak mereka. Dan akhirnya nakkan sama rata, dan sehinggalah termasuk dalam bab berkaitan dengan faraid dan sebagainya, dan akhirnya mereka menganggap Islam ini satu agama yang dah mungkin lapuk dan perlu dinilai semula. Ini yang berlaku. Dan begitu juga tuan, dengan kebebasan mereka kerana nampak cerdik pandai, apatah lagi dengan teknologi yang ada hari ini, dengan AI-nya. Hari ini tuan, bila kemajuan teknologi digital ni merupakan satu benda ancaman besar yang kita mungkin tak perasan. Kalau kadang kita rujuk sesuatu perkara,
apakah rujukan kita tepat dengan apa yang dikehendaki sebagaimana dalam perbincangan ketentuan para ulama muktabar ataupun nas-nas yang sahih. Dan kadang-kadang tuan sumber diambil, dibawa benda-benda yang menyongsang. Lepas tu kita tengok ada orang lebih letak pemikiran semasa. Kita tengok baru ni ada seorang artis di Indonesia, dan mereka meletakkan memberi pandangan. Dia kata, saya dah cek dan saya dah hatam 30 juzuk Al-Quran, dan saya dah tengok semua, tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan anjing itu haram. Dan pemikiran ini termula dah. Dan kita di Malaysia sekarang ada beberapa pasar raya dah mula meletakkan dia panggil my pack atau untuk kecintaan, mana orang boleh bawa anjing masuk dalam pasar raya dan menunjukkan ada satu bentuk menormalisasikan perkara-perkara yang memang hak najis moral lazah tu. Dia kata, lah tak ada apa, anjing ni dia binatang cerdik, binatang baik, dan kenapa kita nak menghina dia sebagai manusia, dan ini nilai-nilai hak-hak kebinatangan, hak-hak kemanusiaan. Ni nampak rupanya pemikiran nampak macam cerdik, tapi hakikat sebenarnya dia nak menolak hukum dan membawa satu ajaran yang songsang, dan mereka menilai hadis, dan bila mereka menilai Quran dan menolak soalan tuan, bila dia nilai semula hadis mengikut tujuan dan matlamat yang mereka kendaki. Dan sedangkan kita tahu Islam ini, bila kita tengok satu hukum berkaitan satu perkara, bukan sekadar kita rujuk pada Al-Quran sumber utama, tapi kita memiliki dua sumber, Al-Quran dan hadis. Kalau kita hanya merujuk pada Quran, seolah-olah kita menolak sumber yang kedua. Ini berlaku dalam dunia akhir zaman ini, mereka menolak hadis. Dan perkara yang kita tengok tuan, kesongsangan yang berlaku ialah berbagai pemikiran, mereka cuba membawakan kebebasan hak-hak kemanusiaan, hak-hak asasi, dan akhirnya soal agama ialah soal individu. Maka tak heran tuan, kalau beberapa negara di dunia hari ini telah meletakkan bila agama semua bertujuan untuk mengabdikan diri menjadi hamba Allah Ta'ala dan bermatlamatkan syurga, maka boleh menggabungkan dan boleh berkahwin dengan orang Kristian. Maka dalam rumah orang Buddha, Kristian, adik-beradik boleh duduk sekali. Mana kita beragama sebagai satu plural ataupun gabungan yang indah dan cantik. Dia menggambarkan begitu. Mungkin kita dulu tak perasan tuan. Satu program yang kita rasa biasa je. Dia panggil apa? Kongsi raya kan. Dulu isu kongsi raya ni sebab berkebetulan tarikh sambutan hari raya pada tarikh yang sama atau berhampiran, maka diwujudkan kongsi raya. Padahal tuan, kalau perayaan keagamaan dan nilai-nilai bentuk keagamaan, kita tak boleh. Ada hukum jelas yang kita kena letakkan prinsip utama. Tetapi bila kita tengok hari ini tuan, ada orang mungkin tak perasan. Dia tak kisahlah kongsi raya apa salahnya. Beraya je untuk sebagai budaya. Bukan semua perayaan sebagai budaya. Dan kita pun kadang-kadang tuan mengambil sebenarnya tarikh perayaan tu. Contoh cuti Christmasnya, cuti tahun baru Cinanya, umpamalah. Kita pun ambil tarikh tu sempena hari perkahwinan. Dan kita pun meraihkan majlis perkahwinan sempena. Ingat masa hari majlis Christmas, ini sempena hari ulang tahun perkahwinan ayah anak-anak. Jadi tuan, bila benda-benda begini berlaku dalam masyarakat, dan akhir tuan dia beranggapan alah biasa je duduk dalam masyarakat majmuk, apa salahnya kita berkongsi soal berkaitan dengan kemeriahan, kebersamaan. Dan kita tahu dalam nilai-nilai keagamaan ada prinsip-prinsip yang perlu kita tentukan. Dan akhir tuan, tanpa kita sedar, dengan sebab benda-benda begini, maka kita akan menolak sumber utama, sama ada kita tolak daripada Al-Quran dan kita tolak daripada hadis, dan kita pun tolak daripada bagian pandangan ijma' dan qiyas, dan akhirnya kita menjadi umat yang adallu fa'adallu. Ini sebab itu sekalian, kalau kita mencari hakikat yang berlaku depan kita ini sampai peringkat begitu, kita perlu perbaiki semulalah. Kita renung dalam hidup kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan pengiktirafan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah SWT menjelaskan bahawa kita sebagai umat yang terbaik. Allah telah menjelaskan kuntum khaira ummatin,
Kita sebagai umat yang terbaik dilahirkan di alam ini. Kenapa tuan-tuan? Kita memiliki prinsip, bagaimana prinsip dibawa oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama, kita bertanggungjawab soal mengajak manusia, membimbing, membetulkan manusia, memperbaiki kehidupan manusia dengan perkara-perkara nilai-nilai ma'ruf. Dan yang kedua tuan-tuan, kita bertanggungjawab menutup segala ruang dan kita memperbaiki manusia daripada perkara-perkara fahsyat dan mungkar. Dan semua yang kita lakukan tuan, kenapa? Kerana keyakinan kita, bahawa keimanan kita inna dina indallah Islam. Tapi persoalan yang berlaku depan kita tuan, kenapa ya? Semakin kita makin menambah ilmu, semakin kita belajar, semakin kita reti, kadang-kadang kita semakin sombong. Kita lupa di mana fungsi dan peranan kita. Dan Islam ini yang kita tahu bahawa inna dina indallahil Islam, agama yang betul, yang sebaik-baiknya ialah di sisi Allah Islam. Dan Islam ialah satu agama membawa transform, mengubah diri manusia. Kalau dulu ni daripada tak beriman kepada beriman, daripada jahil kepada berilmu, daripada sifat suka pada pergaduhan, permusuhan kepada nilai kasih sayang, daripada suasana suka fitnah memfitnah jadi orang yang sentiasa ikhlas, yang berkasih sayang. Tapi kenapa yang berlaku depan kita ini berbeza? Yang sepatutnya kalau kita semakin menuntut ilmu, kita akan mengubah diri kepada nilai-nilai positif dan perkara-perkara yang baik. Tetapi sebahagian kita tuan-tuan, ada orang semakin cerdik, semakin pandai, tapi dia semakin menyongsang hidupnya jauh daripada landasan ihdinas siratal mustaqim. Dengan ilmu yang ada, menjadikan dia semakin sombong. Dengan ilmu yang ada, dia semakin malas untuk beramal. Dengan ilmu yang dia ada tuan, dia semakin berhasad dengki sesama sendiri. Dengan ilmu yang dia ada tuan, dia menjadi orang yang menabur fitnah dan juga perkara-perkara yang menyebabkan permusuhan sesama kita. Sebab tu kalau tengok tuan, kalau kita tak boleh jadi batu permata, jangan jadi batu api dalam masyarakat. Jadi kalau terenung dalam kehidupan kita sebagai seorang insan, di sini Tuan Yazid Al-Bustami menjelaskan bahawa sesungguhnya nak memperbaiki kerosakan yang berlaku dalam kehidupan manusia, maka perkara-perkara yang perlu kita semak kembali. Apabila seorang itu tuan melakukan perbuatan dosa, kalau seorang tu buat amalan dosa tetapi dia tak tanpa rasa bersalah, malah mengulangi kembali dosa tu, ini menyebabkan tuan kita terhalang daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan, mari kita kadang-kadang tuan, kenapa kita tak terpanggil? Allah tak jemput kita dalam majlis-majlis sebut tadi, Allah mengangkat darjat. Tapi kita duduk keadaan majlis yang lara, yang leka, yang kadang-kadang tuan bila dia meninggal dunia, bayangkan ruginya, menyesal kita bila kita nak melihat kehidupan di akhirat dengan keadaan yang dipertuntunkan kepada kita. Dan lalu kita tuan merayu, mengadu dengan Allah Ta'ala, farji'na na'mal salih, Allah, baliklah semula kami ke dunia. Dah tak boleh tuan. Lepas tu kalau kita tengok tuan, di sini Yazid Al-Bustami tuan mengatakan, ambil, ada di kalangan kita tuan, kenapa kita hari ini menjadi orang yang tak boleh mengubah diri kita menjadi hebat dan mulia dan dipanggil bersama dalam majlis-majlis di mana Allah Ta'ala menaikkan darjat. Kenapa tuan? Kerana sikap kesombongan kita mengambil nikmat Allah tanpa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hatta tuan-tuan sebaliknya kita kekal dalam perkara-perkara kemaksiatan dan kemungkaran. Jadi ada orang beranggapan, alah tak apa buat maksiat, buat mungkar, kerana Allah tu Maha Pengampun. Dia bersangka baik, bagus. Tapi kalau kita tahu yang Allah tu Maha Pengampun, tapi ada benda yang Allah larang supaya jangan kita buat, mesti kita tinggalkan. Tapi dengan sebab mengatakan tak apa, Allah tu Maha Pengampun, bimbang tuan-tuan. Saat kita melakukan kemungkaran, buat kemaksiatan, perkara-perkara yang dilarang Allah Ta'ala, tetapi tiba-tiba tuan-tuan Allah Ta'ala memerintahkan malaikat merentak nyawa kita, berpisah daripada roh kita, dan akhirnya kita menjadi golongan yang rugi dan tidak sempat bertaubat di Allah Ta'ala. Dan perkara yang ketiga tuan, Yazid Al-Bustami menjelaskan bahawa antara asbab kenapa kita tuan dalam keadaan hidup ini Allah tak angkat darjat kita, kemuliaan kita, hatta kadang-kadang kita termasuk golongan yang tak mendapat rahmat dan terpilih dalam golongan manusia yang Allah tak angkat darjat ke mereka, kerana kita termasuk orang yang hidup dalam dunia sentiasa terpesona dengan kemampuan keupayaan diri sendiri,
Dan kita rasa bahawa semua yang kita nikmati, yang kita miliki adalah atas usaha dan ikhtiar kita. Kita lupa tuan-tuan, sedangkan di sana walaupun sehebat mana manusia, kita sangat mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita rasa kita belajar sampai peringkat kita dapat profesor, doktor, oh ini hasil usaha saya ni. Saya belajar. Tak ada kaitan dengan soal keyakinan agama. Tak, tuan kena ingat. Sebab semua yang kita dapat, tuan, termasuk apa yang kita miliki ni, hak milik Allah. Siapa kita di alam dunia ni? Tapi kalau kita rasa terpesona dengan kehebatan diri, sehingga tuan kita tak mengambil iktibar peristiwa yang berlaku, apa yang ada di persekitaran kita, termasuklah perkara-perkara yang berlaku pada umat-umat yang lalu. Bagaimana Allah Ta'ala boleh menghancurkan mereka, termasuk kematian-kematian yang berlaku depan mata kita. Dan kerana kesombongan, tuan, jangan sampai peringkat, tuan, bila Allah datangkan malaikat maut memisahkan roh dengan jasad kita, lalu ketika itu baru nak sedar, oh kita sangat mengharapkan Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Alangkah ruginya hidup ini. Dan perkara yang keempat, Tuan Yazid Al-Bustami menjelaskan bahawa dalam kehidupan kita, kenapa kita termasuk golongan yang tak mendapat rahmat dan termasuk golongan yang Allah tak pandang kita. Kenapa, tuan? Ada di kalangan kita yang menuntut ilmu, tetapi kita belajar bukan tujuan untuk menjadikan diri kita rasa tunduk dan patuh kepada kebenaran, dengan hati yang melihat bahawa kita sebagai hamba Allah untuk mencari redha Allah Ta'ala dan mengikut segala ketetapan ketentuan Allah Ta'ala. Tetapi dengan ilmu yang kita ada, tuan, kita nampak bahawa kita nak memiliki kehidupan dunia ni, seolah dunia ni sebagai tempat kediaman yang kekal abadi. Kita lupa tentang kehidupan akhirat, suatu kehidupan yang satu masa nanti, tuan, tak kira siapa, tuan, kita akan balik ke sana. Sebab kita bukan orang sini, kita orang sana. Kita akan balik ke sana. Sebab, tuan, marilah pada kesempatan umur yang ada, kita perbaiki diri kita supaya kita sentiasa menjadikan hidup ini mendapat rahmat dan keberkatan. Pada malam ini, tuan, saya nak bagi sikitlah sebagai akhirnya, antara perkara yang menyebabkan kenapa hari ini kita makin sombong, terlibat dengan amalan ajaran-ajaran sesat, terlibat dengan perkara-perkara yang meruntuhkan nilai akidah dan hubungan kita dengan agama, dan kebanyakan ajaran-ajaran yang ada, tuan, dia berpunca kepada bagaimana sifat dan juga kehidupan manusia dengan nilai kepentingan mereka dan juga tujuan matlamat yang mereka nak cari. Sebab itulah antara karakter orang yang bawa ajaran sesat ni, kita ambil sikitlah sebelum tengok bagaimana kita kena hati-hati. Dan dulu saya pernah cerita, tuan, tentang amalan ajaran tak payah semayang ni. Dan kalau tengok, tuan, karakter ataupun karakter kepimpinan atau bagaimana perangai ataupun tingkah laku kumpulan pemimpin ajaran sesat ni, yang pertama, tuan, mereka ni sangat licik. Kelicitan mereka dengan kata-kata dan memutabelikkan, terutama soal berkaitan jalan pintas untuk beragama. Dan kadang-kadang, tuan, mereka memutarbelikkan hadis serta dalil-dalil nas yang mengikut cita rasa mereka. Dan contoh kita ambil, ada satu kumpulan mengatakan bila ayat ini diturunkan kepada Nabi Adam AS, satu perintah, la taqrubu hazi sajarah fatakuna minaz zalimin. Maka antara pesanan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam AS, kamu jangan dekat pokok ni. Kalau kamu dekat dengan pokok ni, kamu akan termasuk dengan golongan zalim. Maka golongan ni, tuan, dia mula menepelik ataupun mengakal-akalkan dengan memutabelikkan, mengatakan awak jangan dekat dengan kumpulan-kumpulan ni. Dia cuba menembak golongan-golongan yang menentang dia ataupun yang memang mencari kesalahan orang lain. Dia kata kalau awak masuk duduk dengan puak-puak tu, kumpulan tu, dan sesungguhnya awak termasuk orang zalim. Jadi awak kena pilih ini kumpulan yang mengajar, membimbing, mendidik awak bagaimana untuk dekatkan dan menjadikan kita mudah untuk mendapat rasa kewujudan kita sebagai hamba dan jalan pintas untuk dapat rasa kehambaan di sisi Allah. Ni banyak, tuan. Kita tengok yang tuan-tuan popular yang mencampurkan agama, contoh dalam keyakinan Ayah Pin, Tuan Harun dan sebagainya, yang kalau kita detailkan ni, kita cuba kaji tengok satu, oh ini di antara punca kerana putar belik mereka, dan akhirnya bila orang tu jahil, tak tahu, dan akhirnya mereka menjadi orang
yang taksub, dan dengan taksub buta tuan, akhirnya mereka menjadi orang yang sanggup berkorban, sedangkan pengorbanan mereka ialah pengorbanan yang sia-sia. Yang kedua tuan, tengok bagaimana karakter kepimpinan ajaran sesat ni. Mereka memiliki kelebihan. Ni kadang-kadang tadi sebut dicakap memutablikkan ayat Quran dan juga dalil-dalil tentu untuk membawa kumpulan yang betul dan kumpulan yang lain salah. Yang kedua tuan, mereka mempunyai kelicikan dengan kata-kata dan menggabungkan perkara-perkara dunia ni dengan soal bagian kelebihan dan juga fadilat-fadilat yang Allah anugerahkan keistimewaan. Dan sehingga tuan, mereka mencampur adukkan satu amalan ajaran-ajaran yang lama, termasuklah dengan perkara yang berkaitan dengan pahaman ilmu sihirnya, panji hitam dan sebagainya. Apatah lagi mereka cuba kaitkan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dia ni sebagai wakil dari Allah Ta'ala, sama ada sebagai Rasul ataupun sebagai Imam Mahdi yang didatangkan untuk memberi penjelasan perkara-perkara yang tak lengkap yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dan mereka membawa satu penjelasan dan perlu membayar satu denda ataupun membayar zakat khas kepada mereka, dan kadang-kadang mereka menggunakan tujuan untuk memenuhi kehendak nafsu, ritual mereka yang nampak macam suci, tapi dia menjadikan memenuhi kehendak batin hawa nafsu mereka. Dan kalau kita tengok tuan, kadang-kadang bila orang yang terlibat ataupun terpengaruh dengan ajaran-ajaran begini, dengan sebab taksubnya, mereka sanggup mengorbankan hartanya, mengorbankan isterinya, mengorbankan anaknya, dan mereka sangat sukar untuk dipulihkan keyakinan kembali kepada kebenaran. Ini yang berlaku. Kenapa? Nampak bahawa semua yang dikatakan oleh gurunya, kerana ada unsur-unsur yang memang sesuai dan dia dapat apa yang dikehendaki, dan akhirnya tuan, mereka menganggapkan Islam ini ataupun kebenaran ini tidak ada pada yang lain melainkan apa yang disampaikan. Ini karakter yang ada pada kepimpinan ataupun orang yang memimpin ajaran-ajaran yang membawa perkara penyonsangan. Dan apa yang penting tuan-tuan, marilah dalam kita menentukan nilai, sesungguhnya jadikan hidup kita ni sebagai manusia yang bernilai, ialah kita kembali melihat apa sebabnya tuan, kenapa Allah Ta'ala menjadikan kita ni payah sangat. Nak berzikir pun payah, nak semayang fardu berjemaah pun payah, kadang-kadang nak baca Quran pun payah. Cuba cek balik, apa dosa-dosa yang ada, yang kita lakukan, atau mungkin apakah sebab-sebab mungkin selama ini tuan kita dah terkeluar dah. Maksudnya dengan sebab keyakinan, kepahaman kita, dengan ideologi, dengan ajaran-ajaran yang kita amal hari ini, memang kita dah terkeluar lama dah pada Islam. Dan bila kita dah terkeluar pada Islam, kita mungkin dah termasuk umur tak dah. Tapi kita tak sedar. Sebab tu tuan-tuan, Allah tak pandang kita ni. Bila Allah tak pandang kita, maka Allah biarkan kita dalam kesesatan. Dan akhir tuan, kita bimbang bila kita meninggal dunia nanti, kita termasuk golongan yang rugi. Rugi di dunia, termasuklah rugi di akhirat. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang sekalian, marilah kita menentukan bahawa semua bentuk-bentuk doktrin ataupun perkara-perkara yang dibawa oleh ajaran sesat ni sebenarnya ialah satu ajaran yang membawa kesesatan melalui pemikiran akal yang telah ditipu daya sebagai satu bentuk yang dilakukan oleh syaitan laknatullah. Dan termasuk tuan, mereka telah menjadikan dakwaan-dakwaan palsu yang menyebabkan tuan semua benda-benda ini suatu benda yang nampak seolah kuasa manusia. Dia kembali melupai bahawa setiap sesuatu itu ada kebenaran, kekuasaan Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, marilah dalam kesempatan yang kita ada, kita perbaiki diri kita, pandang dan ceklah anak kita, isteri kita dan ahli keluarga kita, supaya jangan sampai peringkat kita terpengaruh dengan budaya-budaya pemikiran, perkara-perkara yang menyebabkan kita terlibat dengan amalan ajaran songsang dan sesat, sehingga tuan-tuan kita terkeluar daripada garis kebenaran Islam. Marilah kita memperbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendampingi kelas-kelas ilmu, mencari guru-guru, belajar memahami perkara yang berkaitan agama, dan di samping kita mendalami pusaka yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab baginda Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang kepada keduanya, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Jadi sekalian, kalau kita menyedari hakikat kehidupan kita ni singkat, bahawa kita akan balik menemui Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana persiapan diri kita? Yang pertama, mari kita perbetulkan belief system, sistem kepercayaan kita dan keyakinan kita. Bagaimana kehidupan yang semakin hari semakin longgar dengan ikatan agama menyebabkan nanti tuan-tuan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu Taala. Perkara yang paling penting tuan-tuan ialah bukan sekadar kita mendalami ilmu pengetahuan, mari kita betulkan cara beramal. Letakkan diri kita, setiap amal yang kita lakukan, Allah Subhanahu Taala memberikan banyak ruang kelebihan. Allah datangkan bulan-bulan yang memiliki kelebihan-kelebihan. Allah tentukan tempat-tempat dan masa-masa yang Allah berikan kelebihan. Maka kita mengambil peluang. Sebab dalam kita beramal tuan-tuan, dengan kita mungkin sedikit amal, ada ganjaran pahala yang berganda-ganda. Ada amalan yang kita lakukan tuan-tuan, dia bukan sekadar memberikan ganjaran pahala, tetapi Allah SWT memberikan keampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita perlu memperbaiki diri kita dan memperlengkapkan supaya kita sentiasa berada di jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i. Dan yang akhir sekali tuan, marilah kita melihat kalau ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan amalan ataupun perkara-perkara yang tersongsang daripada kebenaran, maka tuan kita buatlah laporan, beritahu, bantu mereka kembali kepada kebenaran. Kalau mungkin kita tak mampu menasihati mereka tuan, kita buat laporan pihak berkuasa, mudah-mudahan dengan sebab tindakan dari segi amendment dan kekuasaan undang-undang yang ada, maka dia akan memudahkan untuk dia kembali ke jalan kebenaran. Dan insya-Allah tuan, bila dia berada di jalan kebenaran, maka segala kebaikan kita sebagai yang kita lakukan sebagai amal soleh, maka dia termasuklah perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah yang dapat kita bincangkan pada malam ini, bahawa sungguhnya jadi orang baik ini memiliki cabaran. Apa yang penting tuan, kita tetapkan diri kita bahawa sungguhnya yang benar itu agama Allah SWT, dan semua yang bertentangan dengan ajaran agama maka kita tinggalkan, baiki diri kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Sekali itu, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil ma'ali sultanik. Allahumma fakkina fi ahlana wa qarabatina lana fi dinina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.